Okay, Assalamualaikum awak. Okay, apa khabar awak hari ni? Sihat tak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sihat. Sihat. Okay. Macam mana keadaan awak selepas sesi yang lepas? Saya rasa macam okey. Lepas tu, bila saya perhatikan fikiran saya, macam apa yang saya try perhatikan faham macam mana cara saya berfikir, macam mana yang cikgu minta. Okay, bagus. Okay, apa yang awak perasan? Saya perasan memang banyak kali saya fikir yang orang tak peduli pasal saya. Awak rasa macam tu lah. Tapi awak berjaya kenal pasti pemikiran yang sering muncul dalam diri awak lah kan? Ya, saya baru sedar benda tu selalu berlaku. Okay, faham. Ya, macam mana, apa pengalaman awak catat pemikiran awak sepanjang minggu ni? Mula-mula susah juga. Sebab tak terbiasa kan. Mm-mm. Tapi lama kelamaan saya perasan banyak benda yang saya fikir ni sebenarnya negatif. Tak ada satu benda pun yang baik pasal benda yang efekkan saya ni. Faham. So boleh tak awak bagikan contoh? Contohnya bila kawan saya tak tegur saya kat kelas, saya terus fikir yang dia tak suka saya. Padahal tak pun. Itu hanya perasaan saya je yang fikir macam tu. Sebenarnya taklah semestinya dia tak tegur. Maksudnya dia tak suka saya kan. Tapi before this, kalau dia tak tegur, saya terus anggap dia tak suka saya lah, benci saya lah, tak nak kawan dengan saya lah. Faham. Ya, apa yang awak rasa masa apa yang awak rasa lah ketika tu? Kalau masa tu, mestilah saya rasa kecewa kan. Lepas tu malulah juga sebab saya tegur dia kat kelas. Tapi dia tak tegur saya kat kelas. Padahal saya tunggu-tunggu dia tegur. Tapi tak tegur. Jadi saya rasa macam malulah kan. Tak ada orang nampak kewujudan saya. Awak kecewa lah, awak rasa malu macam tu lah. Ya, selain benda tu apa lagi perasaan yang muncul dalam diri awak tu? Masa tu sedih lah juga kan. Sebab macam saya tak penting kat hidup diorang. Macam diorang nak kawan saya, nak tak nak je. Kalau ada saya ke, tak ada saya ke, tak ada perubahan apa pun dalam hidup kawan-kawan saya. Saya rasa macam tu lah. Jadi benda tu buat saya rasa macam sedih yang terlampau. Faham. So, bila kawan awak tak tegur awak rasa macam awak tak penting lah. Dia orang tak tahu kewujudan awak tu. Saya rasa macam kehadiran saya tu langsung tak disedari oleh rakan-rakan saya. Macam, kenapa dia tak perasan aku macam tu. Kenapa dia perasan orang lain tapi tak perasan aku? Kan kita kawan. Jadi, saya rasa macam tu lah. Faham. Perasaan tu bagi kesan macam tu lah kat awak kan? Betul. Sampai kan kadang-kadang saya rasa macam dipulaukan oleh semua orang. Saya rasa lah macam tu kan. Tapi tak tahulah benda tu betul ke tidak. So awak rasa seolah-olah macam orang lain tu sengaja jauhkan diri daripada awak. Diorang tak nampak awak, diorang pulaukan awak macam tu. Walaupun saya tak pasti pun benda tu betul ke tak kan. Tapi saya selalu fikir benda tu. Saya selalu macam, kenapa diorang buat macam ni? Diorang sengaja ke tak tegur aku? Diorang sengaja ke nak jauhkan diri daripada aku? Macam tu. Faham. So bila awak fikir pemikiran tu muncul dalam otak awak, dalam diri awak kan, apa yang berlaku pada perasaan awak masa tu? Saya rasa macam jadi lebih sedih lah kan. Macam kecewa lah kan. Sebab kenapa diorang buat aku macam ni? Kenapa orang lain tak pernah pun diorang lain macam tu. Tapi aku diorang lain macam tu. Diorang pulaukan aku, pinggirkan aku. Aku ni bukan kawan diorang ke? Diorang tak nak kawan aku ke? Macam tu. Rasa macam tu lah. Okay. So awak jadi macam lagi sedih. Perasaan sedih awak tu semakin bertambah. So, bila awak percaya yang pemikiran awak tu betul, pemikiran negatif awak tu kan? Betul tu. Saya rasa macam tak ada siapa pun yang nak berkawan dengan saya. Macam diorang tu nak kawan dengan kawan diorang yang sebenarnya. Saya ni diorang akan cari bila diorang tak ada kawan diorang tu.
Faham tak? Faham. Macam side friend lah. Kalau kawan diorang tu tak hadir, baru dia nak jumpa saya, nak cakap dengan saya. Tapi bila kawan diorang tu dah hadir dekat kelas tu, diorang terus tak hiraukan saya, tak pedulikan saya. Macam saya ni terus hilang di mata diorang. Awak rasa macam tu lah. So awak rasa macam diri awak ni tak diterima oleh kawan-kawan awak yang lain macam tu. Sampai saya selalu terfikir kan, saya selalu tanya dengan diri saya, apa yang salah kat dalam diri saya kan? Apa yang tak betul? Macam kenapa semua orang sampaikan macam tak nak kawan dengan saya? Saya ke yang problematic ataupun dia orang yang problematic? Am I not good enough for of being their friends lah? Saya rasa macam tu. So awak mula macam salahkan diri awak sendirilah bila perkara tu berlaku macam tu lah kan? Saya fikir mungkin saya ni membosankan kot dekat diorang sampaikan diorang tak nak kawan saya. Ataupun saya ni tak pandai bergaul macam diorang. Saya tak reti nak tempatkan diri saya dalam friend group tu. Sebab tu lah orang tak nak kawan dengan saya. Faham. So pemikiran negatif awak tu bukan saja buatkan awak sedih, tapi dia buatkan awak macam persoalkan siapa sebenarnya awak ni, apa nilai awak sendiri dekat kawan-kawan awak, dekat mata kawan-kawan awak lah kan. Kadang-kadang saya rasa rendah diri kan bila tengok orang lain macam senang je berkawan. Kewujudan dia tu macam dia masuk je terus buatkan semua orang tertarik kat dia. Padahal saya nak try jadi macam dia tapi tak dapat. Macam kalau nak dibandingkan dengan dia lebih ramai kawan dan lebih senang orang nak berkawan dengan dia berbanding saya. Walaupun saya dah try hard untuk orang berkawan dengan saya, tapi saya tak dapat macam mana apa yang dia dapat untuk macam senang bergaul, ada banyak kawan. Saya dah cuba macam-macam. Tapi saya tak dapat nak jadi macam dia. Tak dapat macam nak ada kawan macam orang lain. Faham. Jadi awak awak bandingkan diri awak dengan orang lain lah kan. So bila awak bandingkan tu, perasaan negatif dalam diri awak tu jadi semakin kuat lah kan. Jadi semakin besar-besar macam tu kan. Saya rasa macam orang lain tu lebih disukai berbanding saya. Macam kawan saya yang lain tu, orang lain senang je nak suka kat dia. Tapi kalau nak bandingkan saya ni macam susah nak di-approach, susah nak jadikan kawan, susah nak disukai. Saya tak tahu macam kenapa benda tu. Tapi kalau dibandingkan saya dengan orang lain tu macam disukai ramai. Saya pula macam tu je lah. Tak ada orang nak kisah, tak ada orang nak peduli, dipulaukan. Faham. So bila semua perasaan tu muncul sekaligus kan, apa yang biasanya awak lakukan untuk awak kurangkan rasa macam tu, pemikiran awak negatif lagi? Macam biasa, saya akan diam. Lepas tu saya cuba nak elakkan diri saya daripada orang lain. Lepas tu, mostly saya akan diam lah. Sebab saya tak nak. Kalau saya banyak lagi cakap, orang lagi macam tak suka kat saya. Jadi saya diam. Lepas tu saya nak jauhkan diri saya daripada orang lain. Faham. So awak pilih untuk awak jauhkan diri daripada kawan-kawan yang lain sebab awak nak lindung diri awak. Sebab kalau awak cakap pun diorang tak ni kan, diorang tak hiraukan kan. So awak pilih untuk jauhkan diri awal-awal daripada awak lagi rasa kecewa, sakit hati semua tu kan. Ya, sebab saya takut kalau saya cuba nak dekati diorang, saya akan lebih sakit hati sebab macam nak cakap rasa sakit hati lah orang lain disukai, saya tak. Lepas tu benda tu akan efek kat saya lah. Jadi saya pilih untuk jauhkan diri saya. Okay, faham. So awak cuba elakkan kemungkinan untuk awak rasa ditolak lagi, untuk awak rasa diabaikan sekali lagi. So awak pilih untuk jauhkan diri lagi lah kan. Betul, walaupun tak. Sebab tu saya lebih selesa bersendirian walaupun sebenarnya sunyi-sunyi je, saya perlukan kawan semua. Tapi disebabkan benda tu saya rasa macam lebih baik saya sorang-sorang kan daripada saya akan ditolak ataupun diabaikan oleh rakan-rakan saya. Faham? So awak pilih untuk
jauhkan diri je lah daripada orang yang tak suka dengan awak tu kan. Walaupun sebenarnya saya sunyi, saya pun Hmm. bukan orang di sisi. Betul, awak pun perlu nak luahkan dekat orang lain kan. Saya faham. So, boleh tak awak kongsikan satu situasi, satu keadaan yang berlaku minggu lepas ke, minggu ni ke? Sekejap saya fikir. Ada seorang kawan saya tu, dia lambat sangat nak reply chat saya. Padahal kalau maybe lah, kalau orang lain chat kan, dia cepat je reply. Tapi dia, kalau saya chat dia, lambat betul dia reply chat saya. Faham. So, apa yang terlintas? Apa yang terus terlintas dalam fikiran awak masa tu? Saya rasa saya terus fikir yang dia tak nak berkawan pun dengan saya. Dia chat saya pun sebab terpaksa je. Okay, faham. So, macam mana pula perasaan awak bila awak ada pemikiran negatif macam tu? Saya rasa sedih, saya rasa kecewa. Sebab, yelah kalau dengan orang lain, mesti dia nak berkawan. Apa semua. Tapi kalau dengan saya, macam nak tak nak je dia berkawan. Jadi sedih, kecewa, marah. Tapi lebih kepada sedih dan kecewa lah. Saya faham. So, apa yang awak buat lepas tu? Mulai dari tu, saya langsung tak reply chat dia lagi. Dan saya jauhkan diri daripada dia. Faham. So, bila pemikiran tersebut pengaruh emosi awak, tindakan awak macam jauhkan diri apa semua kan? Faham. So, apa lagi? Selepas kawan awak tak reply chat awak, tak balas mesej awak kan? Apa yang bermain dalam fikiran awak lagi? Saya start fikir yang sebenarnya dia tu tak nak pun berkawan dengan saya kan. Dia terpaksa je sebab budak ni lonely lah. Jadi apa tu aku kawan dengan dia. Tapi deep down dia tak nak pun berkawan dengan saya. Dia tak ikhlas. Faham. So, awak rasa dia tak ikhlas. So, benda tu terus-terus bermain dalam fikiran awak. Sampai awak kadang awak ni kan overthinking sendirilah kan. Saya asyik fikir benda yang sama je. Berulang kali sampai jadi penat. Sebab benda tu asyik bermain di fikiran saya. Faham. So, apa lagi yang awak fikir masa tu? Saya fikirlah kan. Maybe saya dah buat salah dekat diorang tanpa saya sedar. Sebab tu lah diorang tak nak kawan dengan saya. Reply chat saya lambat. So, awak mula cari kesalahan awak lah kan? Apa awak buat sampai diorang tu lambat reply chat awak macam tu ke? Saya salahkan diri saya lah. Saya macam saya tertanya-tanya apa yang tak kena dengan diri saya kan sampai orang tak nak pun berkawan dengan saya. Dan salah aku ke jadi macam ni? Sampai orang tak nak kawan, tak suka. Aku dah buat salah apa kat diorang kan? Saya cari salah lah dalam diri saya untuk mencari sebab kenapa orang tak nak kawan dengan saya. So, bila awak terus fikir macam tu, macam mana perasaan awak lagi? Makin sedih lah, makin sedih, kecewa kan. Sebab aku salah apa sampai orang tak nak kawan dengan aku? Macam tu. Jadi bila saya fikir benda tu, saya rasa macam sedih lah, kecewa. Faham. So, perasaan sedih kecewa awak tu makin kuat, makin bertambah-tambah. So, bila awak terus fikirkan kemungkinan yang lagi negatif, benda tu bertambah-tambah lagi lah kan? Saya sampai susah nak fokus dalam pelajaran saya sebab asyik fikir benda tu. Kehidupan saya seharian dipengaruhi sebab fikir benda tu je. Benda tu je bermain di fikiran saya. Sampai dalam kelas saya susah nak fokus. Masa dekat rumah saya susah nak fokus. Faham. So, awak mula nak overthinking, awak susah nak fokus dalam hidup awak. So, benda tu ganggu kehidupan harian awak. Macam tu lah kan? Sebab macam mana saya tak dapat nak hilangkan overthinking tu. Saya asyik terfikir je. Walaupun saya dah busy macam mana. Tapi saya tetap akan fikir benda tu. So, ada tak perkara lain yang buatkan awak lagi sedih? Ada? Ada. So, awak boleh kongsikan tak sikit kalau awak rasa awak selesa lah nak kongsikan dengan saya? Saya ada seorang kawan baik ni. Kita orang sangat rapat. Saya dengan dia dah macam adik-beradik dah. Lepas tu,
baru-baru ni saya dengar berita yang dia nak berhenti belajar and pindah dekat tempat lain. Saya sedih lah sebab dia je the only kawan baik yang saya ada. Sampai rasa macam dia tu adik-beradik saya, kakak saya kan. Tapi bila dapat tahu dia macam berhenti belajar and pindah ke tempat lain kan, saya just sedih lah. Faham. So kawan baik awak tu macam tak lagi bersama dengan awak lah macam sebelum ni lah kan? Sebab kita memang rapat sangat-sangat. Dia ada untuk antara orang yang selalu dengar masalah saya. Tapi sebabkan dia berhenti belajar dan pindah ke tempat lain kan, saya macam hilang someone yang penting dalam hidup saya, yang selalu dengar masalah saya, selalu tolong saya. So kehilangan dia tu bagi kesan yang besar jugalah dekat awak lah kan? Sangat besar. Bila tak ada kan, saya rasa macam saya kehilangan seorang yang penting dalam hidup saya. Macam a piece of my world follow her when she moved to another place. So apa yang awak fikir bila perkara tu berlaku? Saya fikir semua orang yang rapat dengan saya akhirnya akan tinggalkan saya macam tu je. Macam setiap yang hadir dalam hidup saya ni senang-senang je nak tinggalkan saya, nak pergi daripada diri awak. So pengalaman yang awak alami tu buatkan awak lagi percaya yang orang akan tinggalkan awak macam tu je. Tak semua orang akan stay dengan awak. Saya sampaikan rasa macam saya memang ditakdirkan untuk keseorangan dalam dunia ni. So bila awak rasa macam tu kan, awak rasa ditakdirkan untuk keseorangan, apa perasaan awak lagi? Saya rasa sedih, kecewa, sunyi sebab saya hilang the only friend yang saya ada. So perasaan kehilangan tu buatkan awak lagi rasa macam sorang-sorang, awak rasa sunyi, lonely, tak ada orang boleh luah, tak ada kawan baik awak untuk awak luahkan macam tu. Betul. Kadang-kadang saya menangis bila teringat kat dia. Kalau malam saya perlukan someone, saya dah tak ada someone to rely on. Jadi saya macam menangis lah kan. Sebab dia je kawan yang saya ada. Dia je yang nampak saya. Jadi bila kehilangan tu, buatkan saya rasa sedih lah. So awak hargailah hubungan persahabatan awak dengan dia kan? Sebab dia je yang ada untuk saya kalau saya sorang-sorang. Faham. So bila dia nak berhenti belajar tu, awak rasa macam seolah-olah macam awak kehilangan sumber support sistem awak yang besar, yang penting dalam hidup awak macam tu. Betul. Okay. Selain sedih, apa lagi pemikiran lain yang muncul dalam diri awak tu? Saya mula fikir mungkin semua yang saya sayang akan tinggalkan saya juga akhirnya. Tak ada orang yang akan stick sampai habis. Akan pergi, saya akan hilang seorang demi seorang. So daripada pengalaman tu, awak buat kesimpulan yang perkara yang sama tu akan berlaku lagi. Orang akan tinggal awak seorang demi seorang macam tu. Saya selalu fikir macam tu. Sampai saya tak nak dah berkawan lagi. Sebab saya takut dah. Kalau saya sayang orang tu, macam mana saya sayang dia, dia akan tinggalkan saya. Kalau saya sayang je, orang tu akan tinggalkan saya macam tu je. Saya faham. So, Wawa, tadi awak ada sebutkan yang kawan awak tu lambat reply message awak semua tu kan. So, awak terus fikir yang dia tak nak kawan dengan awak lagi Itu yang first terlintas kat dalam fikiran saya masa dia tak reply chat saya lambat tu. Saya faham. Okay, saya nak tanya, awak ada bukti tak yang benar-benar dia tunjukkan yang dia tu tak nak kawan dengan awak? Kalau nak difikirkan bukti tu, saya tak adalah bukti yang jelas. Dia pun tak ada pun. Selepas beberapa jam, dia still akan reply chat saya. Kita minta maaf. Faham. So, pemikiran tu lebih kepada andaian lah yang muncul kan? Yang muncul dalam fikiran awak pada masa tu kan? Mungkin jugalah. Itu
macam itu andayan saya je dekat dia. Saya faham. Ada tak kemungkinan lain yang menyebabkan dia tu lambat reply message awak? Mungkin dia sibuk kot, sibuk. Yelah, kita kan student lagi. Mesti dia sibuk buat kerja dia ataupun tolong parents dia. Tapi saya mendesak dia untuk reply cepat-cepat. Selain sibuk, awak rasa dia ada hal apa lagi? Maybe dia ada, macam saya cakap, ada kerja kan. Ataupun dia pun sebenarnya tengah menghadapi masalah dia sendiri yang saya tak tahu. Yelah, kan? So, jadi ada kemungkinan lain lah kan selain daripada yang awak rasa dia tak nak kawan dengan awak. Dah kan? Betul juga tu. Okay. Tapi pada waktu tu, awak terus fikir negatif yang dia tu tak nak kawan dengan awak sebab dia lambat reply chat awak. Sebab saya memang akan selalu fikir yang buruk dulu. Kalau apa-apa yang terjadi, saya akan fikir yang negatif dulu daripada yang positif. Faham tu? Bila awak terus percaya pemikiran awak yang negatif tu, apa lagi yang berlaku? Saya rasa macam makin sedih. Dan saya start jauhkan diri saya daripada dia. Tapi sebenarnya kan tindakan awak tu, tindakan awak jauhkan diri tu berlaku sebab awak fikir negatif macam tu kan? Faham? So sekarang kita nak tengok. Kita akan lihat satu lagi pemikiran yang awak sebut tadi. Yang semua orang yang rapat dengan awak akan tinggalkan awak. Saya selalu fikir macam tu. Okay. Apa yang buatkan awak percaya perkara tu? Yelah, sebab kawan baik saya kan. Kawan yang saya, the only one yang saya ada. Kawan yang saya anggap macam kakak saya sendiri. Berhenti belajar dan pindah kat tempat lain secara tiba-tiba. Saya mengejut. Faham. Saya faham kehilangan awak tu sangat menyedihkan. Tapi saya nak tanya, adakah kawan awak tinggalkan awak tu sebab dia tak suka awak? Tak kot. Dia pindah sebab dia nak sambung belajar kat tempat lain. Dia nak bina hidup dia kat tempat lain. So jadi perpindahan yang dia ambil tu bukan sebab hubungan persahabatan awak bermasalah lah kan? Betul. Okay. Nak tanya lagi. Adakah dia masih kontak awak, masih berhubung dengan awak sekarang? Kadang-kadang kami masih chat dengan each other, masih call each other. Faham. Walaupun dia tak ada dekat dengan awak secara fizikal, tapi hubungan awak dengan dia tu masih ada lah kan? Bila fikir balik, ya, masih ada sebenarnya. Walaupun dia dah tak dekat lagi dengan saya, tapi kita masih kontak, masih telefon selalu, bertanya khabar ataupun sekadar nak tukar, nak chat benda-benda yang random. So berdasarkan perkara tu, adakah tepat yang untuk awak kata bahawa dia tu tinggalkan awak sepenuhnya? Bila fikir balik, tak jugalah. Cuma, yelah, saya je yang fikir macam tu. Tapi bila dah bercakap ni, saya rasa macam, sebenarnya tak semestinya orang yang tinggalkan saya tu, orang yang saya sayang tu akan tinggalkan saya macam tu je. Terus tak kawan, terus tak kontak macam tu. So saya perhatikan yang kehilangan awak, seorang kawan awak tu, buatkan awak buat kesimpulan sendiri yang semua orang akan tinggalkan awak kan? Ya, saya tak pernah fikir macam tu pun sebenarnya. Okay. Dalam teori ni, kita akan cuba bezakan antara fakta ataupun andaian awak. Fakta yang kawan awak pindah untuk sambung pelajaran dia ataupun andaian yang semua orang akan tinggalkan awak. Baiklah, saya faham. Okay. So kita akan tengok bukti apa lagi yang ada. Okay. Adakah masih ada kawan-kawan awak yang ambil berat tentang awak? Ada je beberapa orang kawan saya kan yang ambil berat pasal saya. Okay, faham. Siapa kawan tu? Beberapa kawan di kelas lah yang masih lagi bertanya khabar saya. Sihat ke? Macam mana? Housemate awak. Betul. Okay. Faham. Pensyarah awak ada tak? Ada lagi tak?
pensyarah awak ke, kawan-kawan, roommate awak ke, housemate awak ke? Ada. Pensyarah saya pun kadang-kadang akan tanya saya kalau saya nampak murung macam awak okey ke? Apa semua diorang ambil kisah lah pasal saya. Kalau nampak sedih sikit diorang akan terus tanya. Okay. Maksudnya ada lagi lah kan orang yang perhatian terhadap awak kan? Ada je. Okay. Macam mana pula dengan keluarga awak? Keluarga saya, walaupun diorang pun sibuk, tapi kadang-kadang diorang ada je telefon saya kan untuk tanya khabar saya dah makan ke belum, saya buat apa. Okay, so maksudnya ada lagi lah kan yang betul ke yang, betul tak yang sebenarnya tak ada orang peduli pasal awak? Sebenarnya bila difikirkan balik, tak juga pun sebenarnya. Itu hanya fikiran saya je. So maksudnya pemikiran yang lebih realistik tu boleh gantikan pemikiran yang tak ada siapa peduli tentang awak kan? Mungkin masih ada je orang yang pedulikan saya. Cuma saya lebih fokus kepada benda negatif. Benda tu salah sikit je saya terus negatif sampai buatkan saya rasa sedih, kecewa. Saya faham. Satu pemikiran awak tu dah seimbang lah. Okay. Macam mana pula pemikiran yang awak ni tak cukup baik? Benda tu pun selalu bermain di fikiran saya. Saya selalu fikir benda tu. So ada bukti tak yang awak ni sebenarnya tak cukup baik dekat mata orang? Sebenarnya tak pun. Saya pun tak pasti sebenarnya kebenaran benda tu. Okay. Awak pernah tak berjaya dalam pelajaran awak atau aktiviti tertentu macam tu? Pernah. Saya pernah dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Saya pun aktif dalam program universiti, berkenalan dengan orang baru. So, adakah pencapaian awak tu tunjukkan awak yang tak cukup baik? Taklah juga. Tak cukup kan? So, pemikiran awak tak cukup baik tu taklah menggambarkan keseluruhan diri awak kan? Saya rasa macam saya terlalu keras dekat diri sendiri. I put a lot of expectation on myself. Betul. So, awak mulalah kan nak tengok bukti-bukti yang sebenarnya apa yang awak rasa sekarang lah kan? Saya rasa lebih tenang. Saya mula nampak bahawa tak semua perkara yang saya fikir tu betul. So, awak mula sedar lah kan yang pemikiran negatif yang muncul secara automatik tu tak semestinya benda tu betul, benda tu fakta kan? Betul. Saya rasa macam selama ni saya terlalu cepat membuat kesimpulan, membuat andaian terhadap sesuatu perkara tu. Saya faham. Tak, saya nampak lah itu perkembangan yang sangat bagus lah daripada diri awak sekarang ni. So hari ni awak berjaya lah, awak lihat suatu keadaan tu daripada sudut yang lebih seimbang dan realistik kan? Saya rasa macam lebih lega lah berbanding sekarang. Saya rasa lebih lega lah berbanding sebelum ni kan. Betul tu. So lepas kita lihat semua pemikiran yang muncul, yang sering muncul dalam diri awak kan, apa yang awak pelajari hari ni? Sedar tak semua perkara yang saya fikir tu tak semuanya betul. Ada je yang saya buat andaian sendiri. Betul tu. So bagus. So bila kawan awak, so lepas ni kan, bila kawan awak lambat reply chat awak kan, apa pemikiran lain, alternatif lain yang awak boleh gunakan? Saya boleh fikir yang dia tu maybe busy kan. Bukannya terus anggap yang dia tak nak berkawan dengan saya pun terus anggap yang dia terbenci dekat saya. Betul tu. So bagaimana perasaan awak bila awak guna pemikiran tu? Pemikiran positif awak tu. Saya rasa macam lebih tenang, kurang risau kenapa orang tak reply chat saya cepat. Bagus. So jadi pemikiran yang lebih realistik tu dapat kurangkan emosi negatif awak yang sebelum ni lah kan? Saya rasa betul tu. Okay. Bagaimana pula dengan pemikiran yang semua orang akan tinggalkan awak tu? Saya rasa pemikiran tu tak semestinya betul pun. Sebab ada je orang yang masih ambil berat pasal saya. Cuma saya tak pedulikan benda tu sebab saya terlalu fikir benda negatif sahaja. Sampai kan saya rasa macam saya
tak endahkan orang yang masih peduli dan ambil berat pasal saya. Faham? So, apa pemikiran alternatif yang lebih sesuai untuk awak fikir? Untuk awak fikir lebih positif lepas ni? Saya boleh fikir yang ada setengah orang yang pergi atas sebab tertentu. Taklah bermaksud yang semua orang akan tinggalkan saya. Betul. So, pemikiran awak ni dah seimbang sedikit lah macam tu. Saya rasa macam lebih yakin bila fikir benda tu. Okey. Okey, selain nak ubah cara awak berfikir, adakah terdapat tindakan yang awak boleh lakukan apabila awak rasa dipinggirkan, dipulahkan oleh kawan-kawan awak? Saya boleh cuba untuk start the conversation dulu. Macam bercakap dengan diorang terlebih dahulu daripada terus menjauhkan diri, daripada terus assume diorang tak nak kawan dengan saya, tak suka dengan saya. Saya akan cuba untuk bertegur diorang dahulu. Bagus. Awak nak cuba bertegur dengan orang lain juga kan? So, ada lagi tak yang daripada langkah-langkah tadi tu? Saya akan cuba bertanya kan. Dan dapatkan penjelasan dahulu daripada terus berandaian. Saya akan tanya, kenapa buat macam ni daripada terus macam, oh, dia ni tak nak kawan dengan aku sebab ni. Betul. Bagus. So, jadi kita setujulah kan yang bila pemikiran negatif awak tu muncul, awak akan cuba lihat bukti-bukti yang ada dulu. Lepas tu awak akan gunakan pemikiran awak yang lebih realistik, yang lebih seimbang untuk awak berkomunikasi dengan orang sebelum awak buat kesimpulan sendiri, sebelum awak buat andaian awak sendiri. Ya, saya setuju dengan benda tu. Okey. Awak yakin tak nak cuba strategi tu? Yakin? Okey. Saya agak yakinlah untuk mencubanya di masa akan datang. Okey, baik. So, kita akan lihat perkembangan awak ni dalam sesi seterusnya. Okey. Apa yang awak pelajari daripada sesi hari ni? Apa yang saya pelajari daripada sesi ni, yang saya sedar, banyak je pemikiran saya ni sebenarnya hanya andaian saya semata. Benda tu tak betul pun, tapi saya fikir benda tu macam, dia macam andaian saya tu lebih kepada yang negatif sahaja. Saya start overthinking disebabkan andaian saya terhadap orang. Padahal saya tak ada bukti pun. So, apa perasaan awak lepas awak tengok bukti-bukti yang awak fikir selama ni? Apa yang awak buat andaian sendiri selama ni? Saya rasa macam lebih tenang lah sebab saya nampak situasi ni daripada sudut yang berbeza. Bukan daripada sudut saya sahaja tapi daripada pandangan rakan-rakan saya. Betul. So, awak dah berjaya lah kena pasti yang tak semua pemikiran negatif awak tu boleh disokong dengan bukti yang kukuh kan? Betul tu. Saya selalu terus percaya pada fikiran saya tanpa mempersoalkannya. Macam, betul ke dia tak suka aku? Betul ke dia tak nak kawan dengan aku? Macam tu. Terus, boleh nampak lah perkembangan yang baik dah daripada awak. So, dalam teori yang kita sedang aplikasikan ni, kita belajar untuk kita nilai semula pemikiran negatif kita sebelum kita percaya benda tu sepenuhnya. Kita kena tengok dulu bukti-bukti yang ada, andaian awak tu betul ke tak dengan fakta yang apa yang mereka fikir. Betul tu. Itulah yang saya rasa yang saya perlukan selama ni. Tapi saya tak dapat jawapan benda tu. Betul tu. So, untuk minggu ni, awak teruskan catat pemikiran negatif yang muncul dan cuba cari bukti yang menyokong benda tu ataupun cari bukti yang tak akan sokong pemikiran negatif awak tu. Baiklah. Saya akan cuba untuk buat benda tu. Okey. Untuk catat pemikiran saya yang negatif yang muncul dan cari bukti yang menyokong benda tu sebenarnya tak betul pun. Bagus. So, selain tu saya juga nak awak cuba gunakan pemikiran yang alternatif lain yang kita bincang tadi tu. Apabila awak berhadapan situasi yang buatkan awak rasa sedih, awak rasa tak dihargai. So, awak boleh cari cara lain. Cara pemikiran lain yang boleh buatkan awak tak rasa sedih dah lepas ni.
Faham. Maksud cikgu, untuk saya cubalah lihat situasi ini daripada sudut pandang yang lebih realistik lagi. Betul. So, sebagai contoh kan, saya bagi contoh kat awak. Bila seorang tu lambat di message awak macam awak cakap tadi, awak cuba ingat balik. Apa kemungkinan lain yang buatkan mereka tu tak suka awak? Sebab apa? Mereka tu reply lambat chat awak. Mereka ada hal ke apa ke? Saya nak awak fikir benda tu balik. Faham? Okey. Begitu juga dengan yang bila awak fikir yang semua orang akan tinggalkan awak tu. Okey. Awak cuba ingat balik pengalaman yang seorang individu tu tak semestinya akan berlaku dalam hidup semua orang, dalam hidup awak kan? Saya akan cuba ingat bahawa pengalaman dengan seseorang individu ni, saya rasa saya ni terlalu cepat buat kesimpulan sebelum ni. Betul tu. So, apa yang penting lepas ni awak mula sedar kan corak pemikiran awak tu dan awak usahalah untuk cari bukti-bukti yang betul, yang fakta sebelum awak percaya andaian-andaian negatif awak tu. Baiklah, saya akan cuba lakukan macam mana yang cikgu cadangkan. Okey. So, dah nak habis dah ni. Okey. Macam mana perasaan awak sekarang berbanding awak mula masuk ke sesi tadi? Kalau dibandingkan dari first saya masuk dengan sekarang ni, saya rasa macam lebih tenang. Lepas tu saya rasa macam saya lebih faham diri saya. Macam tu. Macam sebelum ni saya tak tahu pun fikiran negatif saya tu hanya andaian semata. Tapi bila dah berjumpa dengan cikgu, saya rasa saya dah tahu itu hanya andaian saya saja dan itu hanya permainan minda saya yang negatif. Betul. Bagus. Alhamdulillah lah awak dah boleh buka mata sikit. Benda tu yang fikiran negatif awak tu hanya andaian awak sendiri, permainan fikiran awak sendiri kan. So, saya boleh tengok awak semakin terbuka untuk awak cerita dengan saya, untuk awak nilai semua pemikiran-pemikiran negatif yang selama ni ganggu hidup awak, ganggu kehidupan seharian awak. Macam awak cakap awak susah fokus apa semua tu kan. Saya rasa macam makin lega lah sebab akhirnya saya faham kenapa saya selalu sedih, selalu kecewa. Jadi bila lepas jumpa dengan cikgu ni, saya jadi faham. Saya sedih dengan kecewa tu sebab saya ni terlalu berfikiran negatif dan selalu membuat andaian sendiri. Betul. Awak selalu fikir negatif, awak selalu buat andaian sendiri tanpa awak tengok betul ke tak benda tu, apa yang awak fikir tu. Betul ke mereka tak suka awak sebab diri awak, padahal tak pun kan, semua tu andaian pemikiran awak sendiri je. Okay, faham. So, tu pun perkembangan yang sangat baik dah yang saya tengok selepas 2 sesi kita jalani hari ni kan. Jalani. So, perubahan tu tak perlu berlaku dalam 1 hari pun. Tapi awak boleh ambil langkah positif untuk awak capai ke arah tu. Untuk awak berubah fikir. Untuk awak buat perubahan lah pada hidup awak kan. Tak perlu secara sekaligus, secara drastik pun untuk awak berubah. Baiklah. Terima kasih juga sebab bantu saya untuk melihat perkara ni dengan lebih jelas. Lihat perkara yang saya fikirkan tu sebenarnya andaian sahaja dan buat saya sedar yang saya ni asyik berfikiran negatif terhadap satu perkara tanpa ada bukti yang kukuh pun. Betul. Sama-sama. Saya pun hargailah kesungguhan awak, keterbukaan awak untuk awak sepanjang sesi kita hari ni. So, saya nak awak buat tugasan yang saya bagi kat awak tu untuk awak tengok balik pemikiran negatif awak tu, apa semua, cari bukti. Bila awak fikir negatif, tak ada orang kan, cari bukti dulu kenapa dia orang tu tak suka awak apa semua. So, selepas ni kita akan sambung lagi dalam sesi yang seterusnya untuk kita tengok balik perkembangan positif awak. Dan untuk kita bantu awak untuk bina tingkah laku positif, pemikiran yang positif daripada pemikiran negatif, tukar andaian awak tu kepada fakta yang positif macam tu, okay?
Okey lah. Baik, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. InsyaAllah. Okay, terima kasih.